Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karimul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Wa qalu alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah petunjuk ini, padahal kami tidak sekali-kali akan memperoleh petunjuk kalau Allah tidak memimpin kami. Surah Al-A'raf, surah 7 ayat 43. Puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tuhan, tidak ada Tuhan melainkan yang bernama Allah. Maka ketahuilah, tidak ada Tuhan melainkan yang bernama Allah. Sebab itu dia sebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Jangan jumpa hari malam Jumaat je baru nak fa'lam. Dia setiap hari, setiap saat, setiap detik. Ketahuilah, maka itu kewajiban. Satu benda yang wajib untuk semua manusia ketahui. Ketahui apa? Bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan yang bernama Allah. Itu surah Muhammad tu. Surah Muhammad terang sangat bagi tahu tu. Maka letaklah diri syukur. Kerana apa? Kerana pertama dibagi kita nilai kewujudan. Dan dalam wujud, dalam ada keberadaan kita ni, dia bagi kita dengan pengetahuan. Maka hanya yang mengetahui saja yang dinamakan ada. Yang ni manusia kena sedar, kena tahu. Dan ada dia tu ada dengan siapa? Bukan ada sendiri. Bukan ada jadi sendiri. Sebab tu dia sebut surah 47 ayat 19 tu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka letaklah diri pada kedudukan sebenar-benar seorang hamba. Yang mana? Yang sentiasa bergantung, yang sentiasa mengharap, yang sentiasa menyaksi, yang sentiasa hidup saat dia bersama dengan Allah. Jangan terlepas pandang yang ni. Kebanyakan manusia dia terlepas pandang yang ni, maka dia menyangka Tuhan di sana, dia di sini. Dia pun nak pergilah kepada Tuhannya. Dia lupa tu keadaan diri dia tu daripada ketiadaan. Badi'us samawati wal ard. Allah ini jadikan sesuatu daripada zero.
Manusia kena faham yang ni. Kalau dia tak faham, dia kata diri dia ada. Ada, wajib ada. Sedangkan asal usul dia tak ada. Bukankah manusia melalui satu ketika dia tidak pernah ada, tidak pernah wujud dan tak boleh disebut-sebut. Akibat tak sedar kejadian diri ni, tak kenal diri ni, dan maka dia menyangka-nyangkalah dengan keadaan Tuhan tu. Nah, jadi syukur Allah Ta'ala buka, Allah Ta'ala ajar kita sendiri. Ni ilmu yang langsung dari dia. Bukan kata kita boleh belajar ilmu ni. Nah, jadi syukur Allah Ta'ala bagi kita peluang, bagi kita untuk mengetahui siapa sebenar diri kita. Supaya apa? Supaya kita berada dalam keselamatan. Sebab tu tadi ayat yang saya baca tu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu muslim, kamu selamat. Kalau dengar ayat ni, Tuhan kata jangan mati. Wala tamutu, jangan kamu mati. Boleh ke kita kawal perkara mati ni? Tapi dia cakap nak mati, boleh. Tapi selamat. Mau tak mau mati, boleh. Tak ada masalah. Selamat. Sebab tu dia letak kalimah La ilaha illallah. Bukan tak ada Tuhan. Ni otak bengong ni kata tak ada Tuhan. Tuhan. Apa dia? Allah. Nak ada Tuhan? Boleh. Allah saja. Senang kot nak belik. Oh tak ada Tuhan, tak ada Tuhan. Aku bagi penampar kejap lagi betul. Otak sengit. Oh tak ada Tuhan. Ambil separuh. Dia cakap illallah. Tak faham ke? Bahasa mudah saya guna ni. Mau tak mau. Nak tak nak. Tuhan tu hanya Allah. Susah ke bahasa macam ni? Ini nak cerita nafi, nak cerita isbat, pening dah tu nafi isbat, nafi isbat, nafi isbat. Fahamnya tidak. Tengok tu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Boleh mati, tapi selamat. Senang kot bahasa macam ni. Tak ada nak pusing-pusing nafi isbat, nasfi, isbat, pening dan. Jadi syukur Allah Ta'ala bagi kita dengan kefahaman, dengan kasih sayang dia. Pagi-pagi embun dah sentuh kulit kita, angin sejuk dah sentuh kulit kita. Tak nampaklah Tuhan keloi kita, panggil kita, Ghazali, aku ni Tuhan. Tak fahamlah pekak badak lagu mana telinga ni, tak dengar. Buta lagu mana ni, cahaya matahari mai suluh kita ni, aku sayang kau ni. Payah sungguhlah ya Allah. Apalah rosak otak ni. Mari kita sambung. Mari kita sambung syarah kita. Al-Hikam, syarah yang ke-227. Ada orang komen, Nabi Muhammad tak garang. Saya bukan Nabi. Mari kita tengok. Luar je dalam hati ni taman bunga, tuan-tuan. Tuan-tuan mana tahu. Mari kita tengok. Baik. Apa kata pengarang kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam syarah dia yang ke-227. Baik, mari kita tengok. Apa kata beliau? Al-haqaiqu taridu fi halin tajalli mujlatan wa ba'dal wa'i yakunu bayanu. Ni ayat Quran ni. Tuan-tuan tanda. Tuan-tuan tanda tu yang dalam kurungan tu ayat Quran. Surah apa? Surah Al-Qiyamah. Surah 75 ayat 18. Jangan duk cakap kata-kata Tok Syekh ni pula, ni ayat Quran. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Fa iza qara'nahu fattabi' Qur'anahu summa in alaina bayana.
Apa kata beliau? Hakikat ilmu yang diturunkan Allah kepada orang-orang arifin ketika tajalli itu mujmal. Apa dia? Bila Allah Ta'ala nak tarik hati seseorang. Tu surah Asy-Syura ayat 40, ayat 13, surah 42. Apa kata Allah? Allahu yajtabi ilaihi man yasha'u wa yahdi ilaihi man yunib. Allah menarik serta mendorong seseorang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepadanya untuk kembali kepadanya. Bererti hak milik mutlak Allah Ta'ala. So, jangan bersangka-sangka. Jangan duk agak-agak, jangan duk berteka-teka dan jangan duk buruk sangka. Nah, berupa ilham dari Allah dalam hati tanpa perantara. Tanyalah diri kita, Tuhan tarik tak ni hati kita ni? Allah sendiri cakap, aku yang tarik. Allahu yajtabi. Tuhan sendiri yang tarik hati orang ni. Bukan dia perlu belajar ke apa ke. Yang ni orang salah anggap ni. Apa dia? Ladun ni. Bukan boleh ni cerita bab-bab ni. Nanti syok. Syok tan tu, syok tan ni. Oh, aku dah laduni. Banyaklah cantik. Laduni tak ada. Lagu ni ada. Mai kita tengok. Abu Bakar Al-Waraq berkata, ketika saya sedang berada di hutan Bani Israel, tiba-tiba tergerak dalam hatiku bahawa ilmu hakikat itu berlawanan dengan syariat. Sebab tu dia mencari kebiasaan. Syariat kata kita nak pergi kepada Tuhan. Hakikat pula Tuhan lah datang kat kita. Kan terbalik itu. Siapa dulu? Mendadak terlihat padaku seorang di bawah pohon, Ghailan menjerit sambil memanggil, hai Abu Bakar, tiap-tiap hakikat yang bertentangan dengan syariat, maka itu kekufuran. Jadi, kita tak pernah tinggalkan pun syariat. Sebab tu syariat tanpa hakikat, kosong, hampa. Hakikat tanpa syariat, zindik. Jangan duk hakikat solat tidak. Ini masalah ni. Hakikat puasa tidak. Masalah besar ni. Lepas tu bila orang suruh explain, tak pandai nak explain. So jangan nak mengada-ngada, jangan nak menokok tambah. Hakikat itu juga disebut ilmu laduni yang terus dari Allah. Kita tengok apa kata Allah dalam surah Al-Kahfi, surah 18 ayat 65. Dua kali Allah sebut pasal ni. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Lalu mereka, siapa lalu mereka ni? Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salam. Dapati seorang dari hamba-hamba kami. Siapa dia? Nabi Khidir alaihi salam. Yang telah kami kurniakan kepadanya rahmat dari kami dan kami telah mengajarnya sejenis ilmu dari sisi kami. Min ladun. Dari situlah perkataan ladun ni. Dari persisian Allah. Terus. Apa lagi kata Allah dalam surah Al-Kahfi, surah yang sama, surah 18 ayat 10. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Yang ni doa. Kita duk baca doa ni selalu. Apa kata Allah? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu. Min ladunka.
dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. Itu cerita ilmu langsung daripada Allah. Kenapa? Kerana Allah langsung menarik hati seseorang itu untuk kembali kepada dia, untuk menyaksi kepada dia. Nah, so jangan dok confuse, jangan dok ni bukan level kita ni. Nah, jangan begitu. Nah, sebab kerana begitulah manusia ni go jauh. Sebab apa? Bila dia tengok diri dia bukan dari Tuhan, bukan dari sisi Tuhan. Bukankah kita ni qalu inna lillah? Orang duk letak macam ni hebat, ni hebat. Dia tak tengok tu dia dengan Tuhan tu hebat lagu mana. Ini masalah ni. Diri dia seketul ni hebat dari Allah. Datangnya dari Allah. Saya dah mula minat cara penyampaian tu. Lantaklah minat ke tak minat ke, yang penting aku nak bagi tahu. Ya, silakan. Wallahu alam bisawab. Apa-apa nak bincang. Sebab manusia ni mudah tertarik kejap lagi. Dia mudah terpesona. Bagi sikit kelebihan dia pun syok. Ni Tok Wali. Tuhan dengan dia tu direct lah, dia pergi tengok benda lain lagi hebat. Lekas. Pagi sampai bincang. Ya, Abang Farid, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendapat Tuan Hilah kan. Ya. Yang tulis sebut dia pasal syariah kan. Banyak syariat dan nasihat banyak kan kita tu banyak yang berlaku jugalah dalam penyampaian dekat TikTok mana-mana pun kan. Dia bercerita soal makrifat tu betul lah kita tengok. Tapi dalam syariah tu macam tak betul tu macam mana situasi dia tulis. Jadi kita ikut atau kita baik ataupun kita dah gila. Alhamdulillah Allah Ta'ala kurniakan kita dah faham kan, keadaan ni kita dah faham. Tapi macam kita rasa macam ada yang tak kena lah kan. Dia bercerita betul tapi dari syariat langsung dia tak ada langsung lawan dia kan. Sebab tu sebenar-benarnya syariat itulah hakikat. Masalah manusia ni dia asing, hakikat tak lain, tarikat dia lain, syariat dia lain, makrifat dia lain. Habis ceritalah macam tu. Bila macam tu apa akan jadi? Dia saja yang bermakrifat, dia saja yang berhakikat. Kau mana tahu? Kau belum hakikat. Jenuh dah pula macam tu. Nabi tu buat lagu tu ke? Nabi buat lagu tu, habis semua kita tak sampai Islam. Sebab apa? Aku dah makrifat. Ada. Nabi tu sifat wajib bagi dia. Apa dia? Menyampaikan. Menyampaikan. Tiba dia je yang tahu. Orang lain semua tak tahu. Takkan begitu. Jalan apa? Jalan tu nama syariat tu. Jadi betul lah. Tak silap Imam Syafi'i cakap tu. Hakikat tanpa syariat zindik. Apa tu? Kafir. Mana boleh macam tu? Hakikat tanya zakat pun tak tahu apa benda. Hakikat wuduk pun tak tahu apa benda. Mandi hadas pun tak betul. Habis tu hakikatlah sangat. Manusia salah kan macam tu. Dia meletakkan cerita hakikat ni berasing daripada syariat. Bukan begitu. Tok Syekh ni cerita. Dia nak bagi faham hakikat, singkat je. Sebab tu jangan letak, jangan sangka apa-apa. Jangan kita sangka, jangan bersangka-sangka dengan Allah Ta'ala ni. Dia nak bagi kita faham. Dia nak bagi siapa-siapa faham. Itu kerja buat dia. Kita pula menentukan, kau ni belum lagi hakikat ni. Kau belum sampai. Habis tu kau sampai dah. Macam ni cerita sampai. Kau seorang je sampai. Kau macam mana?
Jangan. Mana kesimpulannya senang je lah, kita balik pada Muhammad lah tadi balik kepada Muhammad SAW kan. Balik pada Muhammad tu. Dan kita kenal, kita tahu apa dia yang dikatakan Muhammad tu. Kita kenal sungguh keadaan tu. Yang dikatakan hamba tu. Maka orang macam ni dia selamat. Dia tak ada nak downgrade orang, dia tak ada nak hina orang, dia tak ada nak jatuhkan siapa-siapa. Dia hanya mengkhabarkan apa itu kebenaran. Dan dia tidak pernah memaksa siapa-siapa untuk ikut faham macam mana dia faham. Sebab itu kerja buat Tuhan. Tuhan nak bagi dengan satu malam nak bagi faham. Bukan masalah. Dia bagi. Jadi jangan ada begitu. Sebab apa kita masih melihat kepada makhluk. Jangan sangkutkan pandangan kita kepada makhluk. Bila sangkut pandangan kita pada makhluk, maka terdindinglah kita dengan Tuhan. Kita sendiri buat dinding. Sebab tu saya cakap sebut je ilmu laduni, orang macam ada satu feel, dia ilmu hebat ni. Dia mula dah begitu. Sedangkan dia tu, diri dia, kewujudan dia bukan milanun karahmah. Bukan datang dari sisi rahmat Tuhan. Laduni terasing, dia terasing. Macam tu ke? Sebab tu, ya. Maknanya tadi kalau kita menghalusi lagi lah, kita halusi lagi, mana sudut syariat dan hakikat ni sebenarnya serius juga tu ni tapi dia macam memang tak ada benda kan. Ibarat syariat dan hakikat dipisahkan. Umpama syariat tu kalau kau tak buat, ibarat kau menolak Muhammad. Muhammad buat, kau tak buat. Kau lebih dekat pada Muhammad SAW lah, betul ni Ya, sebab tu dia bagi tahu apa? Fa'lam, maka ketahuilah tidak ada Tuhan melainkan Allah. Yang tu utama tu, itu yang paling utama. Masalahnya bila dia tidak mengambil jalan Muhammad, dia ambil jalan lain, tak betul. Yang kita bukan bawa syariat baru pun, kita bukan Rasul Melayu, bukan Nabi baru. Tak ada. Jangan buat perangai macam tu. Ada Rasul baru, ada Rasul Melayu lah, ada Rasul Nusantara lah. Tak ada. Tetap yang sama, tetap Muhammad yang sama. Bukan ada Muhammad yang lain pun. Cuma kenal dengan tidak kenal. Bukan tak kenal, tak mau kenal. Kalau dia nak kenal, pastinya dia tahu kedudukan dia sama. Adalah pengasingan. Sebab tu syariat kena kemas sungguh ni. Kan saya pernah tanya, eja nama Tuhan pun salah. Habis tu nak syariat kemas lagu mana? Lepas tu cerita hakikat. Nama Allah, Alif Lam Lam Ha. Bila yang Alif ya? Tu syariat tu. Tanya ada berapa lam? 2 lam. Biar betul sikit. Kaji betul-betul lu. Nak sebut Allah tu dengan apa? Dengan kenyang. Takhlis. Sebut dia tu kenyang. Allah. Tu Allah. Pernah betul kan? Pernah cari guru betul kan? Syariat tu. Cerita apa? Cerita hakikat. Boleh nama bapak kita main sebut ikut dan lah. Boleh? Nama bapak sendiri pun tak boleh nak sebut main-main. Ni nama Tuhan. Baru nama Tuhan, hakikat Tuhan tu. Jadi, begitu keadaannya. So, jangan pandang remeh. Masalah manusia ni dia suka pandang remeh. Bila dia makrifat dia sikit, ini ilmu rendah. Banyak cantik.
Apa yang rendah, apa yang tinggi? Kau dah jadi Tuhan ke macam mana? Sebab tu siapa yang nak bertujar saya dah, dia dah sampai, ni belum sampai. Mari sini. Nak tengok kau sampai setara mana. Jangan. Sebab tu cakap ini anugerah semata-mata. Tuan kata ni anugerah. Jadi bila kita mengetahui anugerah, apa yang ada pada diri kita? Malu. Rendah diri. Tu. Ini bercakap je, kau lah segala-galanya, kau lah tahu segala-galanya, orang lain semua tak tahu. Kau seorang je yang ada atas dunia ni, kau seorang je yang tahu. Macam tu ke orang hakikat? Macam tu orang makrifat? Lagi dia tahu, lagi dia tunduk, lagi dia tahu, lagi dia tunduk. Sebab dia tahu, ujung-ujung habis semua pulang balik. Apa satu benda pun dia tak ada miliki. Diri dia pun tak dimiliki. Kenapa? Kerana Allah itu bukan dimiliki. Kena faham yang tu. Ini kerja nak hukum orang je. Itu tak betul, ini tak betul. Lagi silakan. Siapa duduk masuk? Masuk. Maka syukur Allah Ta'ala buka kita yang ni, bagi kita faham. Maka kita tak mudah gelincir. Kita ada, kita punya guide kita boleh rujuk. Dan kita tak pernah pun suluh diri siapa-siapa. Yang kita suluh adalah diri kita. Yang kita tilik ni adalah diri kita. Sebab tu tadi saya tanya, pagi-pagi apa yang kita tengok dulu? Apa fokus kita? Apa tumpuan kita? Apa matlamat kita? Celik mata pagi tadi, apa dulu fokus kita? Dan tak menjadi satu kesungguhan, tak menjadi satu pelajaran. Kecuali orang yang ada tumpuan. Orang yang macam mana ni? Orang yang ada pada dia pengetahuan. Ada pada dia kesedaran. Apa dia? Kesedaran dan pengetahuan tentang Allah. Ni ada yang minta bagi location saya nak belajar. DM. Sanggup nak masuk hutan Pahang ni? Masuk. Kita belajar lah hutan. Syarat tadi, syarat utama dia belajar lautan ni. Kalau sanggup okey lah. Sanggup. Apa dia tu? Hati kita tu penuh dengan semak samun. Kita tak tengok yang tu. Kita penuh dengan gambar dunia. Kita penuh dengan gambar nafsu. Kita penuh dengan gambar bisikan iblis, syaitan ni. Tak hutan lagu mana hati. Bagi tahu. Kelam kabut tu. Tunjuk dengan warna, syok dengan warna. Tunjuk dengan bentuk, syok dengan bentuk. Macam mana tak kelam kabut hidup kita? Hati ini cerminan Tuhan. Refleksi Tuhan. Maka dia kena bersih sungguh cermin tu. Apa dia? Buang sifat-sifat yang tak patut untuk diri dia. Hasad, dengki, iri, tamak, haloba, apa lagi? Tu semua tak layak bagi hati tu. Ini sumbat macam-macam dalam hati tu. Lepas tu nak bawa keluar payah. Mana boleh. Ini mana boleh. Dia mula. Dia sayang tu. Dia panggil apa? Hoarder. Tahu hoarder? Tupperware ni. Simpan. Simpan. Buat kepala otak. Simpan. Nak isi itulah, nak isi inilah, lala hoarder. Macam tu manusia dengan hati dia. Dia hoarder, dia simpan macam-macam lah hati dia.
Kalau dah Tupperware pun simpan, lah hati. Tupperware tu, Tofufa tu simpan. Simpan yang patut-patut sudahlah, ini sampai penuh. Buat benda tu. Kau nak buat benda, tanya balik kau nak buat apa tu. Betul Tuhan kata, bal tu'sirunal hayatad dunya. Mereka lebih gemar dengan kehidupan dunia. Gemar sungguh. Ada seronok. Lepas tu kan bila tak ada, buatlah raih simpati dan tu, raih simpati dan ni. Oh, masa kau ada? Macam mana? Ya, Izzat, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Izzat. Apa khabar Abang Ali semua? Alhamdulillah, adanya. Itu lah dia macam, kalau kita tengok balik tu, kita macam hari-hari kita duk heret. Kita duk heret benda yang patutnya benda tu kita tak heret pun. Patutnya kita, orang kata apa, lalu je lah. Orang kata apa, kita enjoy je benda tu, bukan kita duk pegang kan. Tapi macam hari-hari kita duk heret benda tu. Ya. Sebab tu, duit simpan dalam bank, jangan simpan dalam hati. Kereta simpan dalam garaj, jangan simpan dalam hati. Gelang mas, simpan kat lengan, jangan simpan dalam hati. Ini semua busuk dalam hati. Penuh kan. Lah duduk penjuru je, tak penuh lagi. Sebab tu dunia ni kejar, tak dapat. Dah lah dapat, tak cukup pula tu. Betul lah kata Nabi, manusia ni kalau diberi satu kekayaan, satu telaga kekayaan, dia nak telaga nombor 2. Bila yang cukup? Bila perut dia penuh dengan tanah kejap lagi, baru dia cukup. Bila dah perut tu sumbat dengan tanah, bila dah masuk kubur, baru dia sedar diri dia tu. Alhaakumut takasur, megah. Megah dengan dunia ni, megah dengan anak-anak, megah dengan harta benda, megah dengan pangkat, megah. Hatta zurtumul maqabir, sampai kau melalui liang lahat. Dah masa itu too late, bak kata Tompel. Lambat sudah. Kau dah tahu dah benda ni semua kau nak tinggal. Yang kau pergi usung sekali tu pasal apa? Saya hari semalam saya lalu dekat kedai, dekat kedai lah. Saya nak pergi DIY. Lalu sebelah tu dia jual alat-alat ni lah. Buddha punya alat-alat kan. Saya tengok, ada kereta Alfa, ada Mercedes, ada banglo, ada jam Rolex. Punya tu nak usung semua benda tu. Kita takkan macam tu. Berbakar. Dah, kita bukan saya nak hina diorang tak. Kita berfahaman macam itulah. Semua benda nak usung bawa. Kau datang dengan aku. Bukan dengan yang lain. Demi sesungguhnya kamu datang kepada kami bersendirian sebagaimana kami jadikan kamu pada mulanya. Pada mulanya manusia tak tengok ni. Dengan apa? Dengan Allah. Kalau dah datang dengan Allah, hidup dengan Allah. Habis tu nak balik nanti dengan Allah. Bukan datang kosong, balik kosong. Tak. Balik dengan Allah. Bila yang kosongnya? Ketika dia bertanya, alastu bi rabbikum, kosong ke waktu tu? Dia penuh dengan Tuhan dah waktu tu. Bawa dia datang alam syahadah, alam nyaksi ni, tengok mak, nampak mak, hijab.
Tengok bapa, hijab pula dengan bapa. Tengok cikgu, berhenti pula di cikgu. Tengok adik-beradik, berhenti pula di adik-beradik. Tengok kawan-kawan, berhenti pula di kawan-kawan. Tuhan tanya, ada ke semua tu? Dia tanya, milik siapa kerajaan langit dan bumi ni? Milik siapa ni? Mana anak-anak raja? Mana? Kau kata kau anak raja? Mana? Mana raja kau ni? Mana? Dia bagi tahu, Malikin Nas, raja bagi segala manusia. Siapa raja? Ni otak sengit ni masuk air, masuk pasir semua. Pagi dengan tukur tahu. Susah sangat nak faham kan mak. Benda lain senang nak faham. Ni RM10, ni RM50, ni RM100. Oh dalam mimpi gagal ambil. Oh ni RM100, ni RM50. Oi tahu sangat, kenal sangat tu. Ni warna biru dia ungu-ungu sikit. Dia macam ni. Tekstur dia macam ni. Ni macam kertas-kertas sikit ni macam balon lagi ustaz. Dia suruh balon. Yelah aku yang pecah peluh, aku exercise kat sini. Apa lagi kita nak? Saya duk tengok tu, saya lah, aku nak apa ni? Saya tanya diri saya, Ghazali, kau nak apa ni? Kau nak apa lagi atas dunia ni? Kau beritahu? Kau makan tak cukup ke? Pakai tak cukup ke? Bernafas tak cukup ke? Apa benda yang kau tak cukup ni? Saya lah. Saya tak tahulah kau tuan-tuan dah tak ada dalam benda-benda tu. Tengok muka pun tahu. Berebut ni, berebut. Mana boleh? Tak dapat ni. Rebut. Nak cerita macam mana? Ni, saya pengalaman saya. Pergi mancing dengan kawan, duduk sebelah. Dia tu dapat bapak besar. Ada pancing habis sama, umpan sama, apa semua. Sibuk. Dia dapat besar, mana boleh. Aku nak juga. Nampak. Yang kau bahagian kau lah, yang dia bahagian dia. Yang kau kalut tu pasal apa? Walaupun pancing sebelah-sebelah. Nak letak hati kita dengan Tuhan macam mana? Bukan benda bohong ni. Sembang boleh lah. Mana boleh. Dia dapat kot. Aku takkan tak dapat. Sebab apa? Dia merasakan Tuhan ni belah dapat je. Belah tak dapat, dia bukan Tuhan. Lepas tu kecewa. Sebab tu sedih. Sebab tu duka cita, sebab tu frust, sebab tu distress, lalu apa lagi? Stress, depression, nak bunuh diri, yang semua ada. Tuhan kata, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu berduka cita, jangan sedih. Tuhan bersama kami, bersama kita. Apa kata Allah? Fa'anzalallahu sakinah. Maka Allah turunkan tenteram tu. Sebab tu cakap jangan sedih. Ini sikit benda sedih. Nah? Macam mana nak dapat sakinah tu? Itu sendiri cakap fa'anzalallahu sakinah. Maka Allah turunkan rasa tenteram, rasa tenang. Macam mana nak tenang kalau tak kenal? Beritahu tak? Lepas tu buat konten tersakiti. Lepas tu mengadu satu dunia. Tak malu lah. Tak malu lah. Kau mengadu dengan siapa? Kau tak tunjuk kat siapa tu? Tak malu lah. Masa kau seronok kau tak cerita pula. Ceritalah. Oi, saya bersyukur.
Ambil mikrofon masjid tu. Tuan-tuan, saya bersyukur 40 tahun dah Allah Ta'ala bagi saya boleh melihat. Ada? Pergilah buat. Ambil mikrofon tu, rampas daripada Tok Bilal. Sekejap, Tok Bilal, saya nak cakap sikit. Semalam. Ambil mikrofon. Tuan-tuan, saya syukur 40 tahun Tuhan bagi saya telinga untuk saya mendengar. Syukur, Alhamdulillah. Ada? Oh, tak yang sakit. Oh, rata. Ngadu dan tu, ngadu dan ni. Cakap dan tu, cakap dan ni. Untuk? Sebab apa? Sangkutnya pada makhluk. Masih mengharapnya pada makhluk. Bukankah satu kejahilan tu mengharap pada sesuatu yang dia pun mengharap dekat Tuhan? Dia pun makhluk Tuhan dan dia mengharap kat Tuhan, dah kita pergi mengharap kat dia. Dah macam pederi dah ni. Macam mana ni? Confession. Minta ampun kena ada pengantara. Tok Badri, tolong minta ampun, saya ni banyak dosa ni. Ada pula Tuhan dengan kita lagu tu. Very ridiculous. Sangat pelik, sangat aneh. Dan manusia ni kita boleh letak dia dalam arkid negara sebab dia manusia pelik. Jarang ditemui. Dekat. Tuan-tuan dengan Tuhan sangat lapang, percayalah. Tuan-tuan dengan Tuhan ni sangat lapang. Sangat bersangka baik dengan dia. Sangat berlapang dada dengan dia. Sebab apa? Kita duduk dengan yang maha mentakbir. Yang kita tengok ni takbiran dia. Kita nikmati ni takbiran dia. Nikmat yang kecil-kecil, nikmat yang besar-besar, semua dalam takbiran dia. Tengoklah, saksilah, ketahuilah. Sebab tu dia cakap, ketahuilah. Ambil tahu, belajar, ngaji. Apa lagi bahasa nak sebut? Ini duk buat sangka-sangka, lepas tu pening-pening. Pening-pening, tatu pening tadi. Oh, saya tak faham lah. Saya tak faham lah. Bukan tak faham, tak nak faham. Kalau tak faham, semua benda kau tak faham. Baju kau tak faham, seluar kau tak faham, duit kau tak faham, semua kau tak faham. Kereta kau tak faham. Ni faham semua. Apa alasan manusia nak bagi? Tak ada alasan, sebab tu dia bagi tahu tu surah Al-Qiyamah. Mereka datang dengan berbagai alasan. Apa alasan? Dan kepada Tuhan mereka lah diusir, dihalau. Kau nak pergi mana? Sebab tu tak boleh cara lembut, dia bagi cara kasar. Tak boleh dengan jalan jamal, dia bagi kita dengan kahar. Bagi tersangkut mata kail tu dekat kau punya jari, baru kau mungkin Allah sakitnya. Baru Allah keluar. Bagi dengan sengat ikan patin tu, baru dia tahu. Saya lah. Tuan mana tangkap ikan patin? Saya tangkap ikan patin. So saya tahulah sakit dia macam mana. Sakit tuan-tuan, saya kena sengat ikan duri. Tu dia hampir-hampir pensan. Tercacak atas jari, ya Allah.
Tuan Hari cakap, apa, relax, sikit je dia, sikit. Banyaklah kau punya sikit, aku dah sampai nak mati ke diri dah. Tak apa, relax. Makan ubat. Cuba menggelabah. Tuan kata tenang, aku ada ni. Cuba ingat balik. Tu berapa banyak kenangan kita dengan Allah Ta'ala. Mula-mula kita sedar sampai ke hari ni. Berapa banyak kenangan kita. Setiap saat tu berkenangan dengan Allah Ta'ala. Manusia tak tengok yang tu. Dia rasa benda tu biasa. Dia rasa benda tu biasa lah. Banyaklah kau punya biasa. Tuhan kata, la'ibin, bukan dengan main-main. Tidak aku jadikan langit dan bumi dan di antara keduanya dengan main-main. Lagi. Bukan biasa hari Sabtu ni dia feeling. Hari ni marah-marah ni pasal apa? Tahu? Makan tebuan ke? Lekah. Geram boleh dia cakap ada Tuhan. Tuan Lee. Ya, saya. Okay, nak tanyalah macam kita ni lah, kita bersyukurlah Allah Ta'ala bagi dapat duduk dengan kefahaman yang Allah bagi mengetahui Tapi bila kita pandang dari sudut yang kat luar tu, di situ ramai lah, kita ramai yang masih mengetahui. Kadang kita sedih pula, kadang-kadang dia ada usia-usia umur masih lagi tak kenal Tuhan. Dan ceramah pula bawa dengan biasalah dengan cara lah ceramah masih lagi tak ada menjelaskan, tak ada berketat dengan kenapa yang syahada tu. Jadi macam mana tu ni kadang-kadang kita lah rasa macam salah, bukan salah lah, macam mana nak setakat kemampuan kita memang kita tak mampu Tuan Lee kan. Dari sudut tu macam mana situasi kita Tuan Lee? Sebab tu apa kata Allah? Qalilan ma tashkurun. Sedikit saja yang tahu bersyukur. Maka bila Allah sebut kata sikit, sampai bila-bila memang sikit. Nak buat macam mana? Kan memang begitu. Sebab tu, orang meniaga yang ramai ke orang yang beli ramai? Orang yang beli ramai, orang meniaga sikit je. Sebab memang begitu. Dari dulu, kini dan selamanya. Memang sikit. Kalau tak Hawariyun tak adalah 12 orang. Kalau tak nak ikut Nabi Nuh 80 orang. Yang ikut Nabi Muhammad 313. Perang Badar tu. Ramai ke sikit? Sikit. Sebab tu Tuhan tanya, adakah sama mereka yang celik dengan yang buta? Sama. Adakah sama mereka yang mengetahui dengan tidak mengetahui? Sama. Nak buat macam mana? Tak boleh. Kita tak boleh buat apa pun. Sebab tu semalam saya tanya, tak kesian ke kat diri tu? Jangan duk kesian kat orang ni. Tak kesian ke kat diri aku ni? Aku tak faham apa dia Tuhan ni. Tak kesian ke? Kita duk kesian kat orang ni, diri kita ni. Kau kesian tak? Bila sebut Allah, kau faham tak apa tu Allah? Aku tak faham. Kesian kat diri aku. Tak kesian kat diri ni, ya Allah, apa ni? Tapi keadaan bila Allah kata sikit tu, sikit lah. Qalil. Dalam 1000, berapa orang yang macam ni? Tau. Bukan yang sikit tu nak bangga, nak apa, bukan. Keadaannya memang begitu. Ceritalah macam mana, sebutlah macam mana, kalau dia tidak dicampakkan tu tadi. Allahu yajtabi. Allah tarik hati orang-orang macam ni. Tu dipanggil jazbah. Sampai kepada dia tu, getaran hati dia tu. Getaran rindu, getaran gerun, getaran takut, getaran cinta. Saya baru ni bincang dengan Syirah. Saya bincang. Budak sekarang tak gerun ni.
Generasi kita ni tak gerun dia dengan Tuhan ni. Dia buat tak tahu, buat tak indah, buat macam benda tu tak ada apa nilai. Tak ada langsung gerun kat dia. So macam mana? Tak sikit macam mana? Sebut je Tuhan, angat-angat, teka-teka, agak-agak, sangka-sangka. Tuhan kata, dengan aku saja kau patut rasa gerut. Tak mana lagi yang tak betul? Tak mana, sudut mana lagi yang kata Allah tak bagi tahu, Nabi tak bagi tahu. Semua dia bagi tahu. Kalau tak, Tuhan tak endorse tu, telah aku sempurnakan. Pada hari ini, aku sempurnakan agama kamu. Dan aku reda Islam itu sebagai agama kamu. Tak mana lagi tak betul? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Tu Al-Ma'idah ayat 3 tu. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Dan aku cukupkan nikmatku kepada kamu. Dan aku telah redakan Islam itu menjadi agama kamu. Jelas kot. Panjang ayat tu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa ridatu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan agama kamu bagi kamu. Dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu. Dan aku telah redakan Islam itu menjadi agama kamu. Kita nak pergi taman. Ni sebenar-benar ni. Nak merayau taman ni, nak melilau taman ni. Dia panggil raji'una rujuk. Rujuk. Kembali. Sebab apa? Sebab dia nak kita selamat. Bukan, kita tengok dia, dia terus, dia jadi ni bertambah kekuasaan dia. Tak. Dia pun syok dengan kita. Dia tak mengambil sebarang faedah. Kena faham tu, dia Tuhan. Ghaniyun tu, dia tak ambil sebarang faedah. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wa huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kamu sangat berkehendak kepada Allah. Kamu sangat fakir kepada Allah. Dan dia maha kaya, lagi maha terpuji. Dia tak beritahu, wahai orang-orang beriman. Tak. Wahai orang-orang Islam. Tak. Wahai manusia. Wahai sekalian manusia. Kau beriman ke, kau Islam ke, kau tak beriman ke, kau manusia kan? Masuk.
Mesti kau kena ayat tu. Bijak tak Tuhan? Sangat bijak. Kalau tidak boleh sikit, kami bukan Islam. Nampak. Kami bukan beriman. So ayat ni tak kena kat kami. Nampak. Dia mula nak hengki-pengki, dia nak kona-kona, dia nak apa, dia nak ni, nak beralas-alasan. So, Tuhan sebut, ya ayuhan nas. Kau apa? Kau manusia kan? Kena. Sebab apa? Kau bukan lembu. Kau bukan kambing. Kau bukan buruk mayih, bukan. Kamu adalah manusia. Lagi. Pagi Sabtu tak ada kerja lain. Asal buka je Google Meet lain. Tak apa. Apa kata Nabi? Tidak ada majlis yang lebih baik, lebih hebat, lebih yang diredai, lebih yang dinaungi oleh malaikat. Apa dia? Melainkan majlis yang sentiasa mengingati Allah. Di dalamnya mengingati Allah. Lagi. Kita tu tulang tuan-tuan tahu. Antara tulang tu nak kena ada elastik punya, tu ligament tu. Buat sendiri ke? Duk pakai benda tu berapa tahun dah tu. Bangun dengan yang tu, baring yang tu, berjalan pun dengan yang tu, menerak tu, semua yang tu. Ada orang tengok bagaimana Tuhan santuni dia dekat tulang dia, ada. Cuba dia tak buat ligament tu, keras macam pembaring. Keras macam tu. Lepas tu dia cakap, pada diri kamu, kenapa tak kau lihat? Tu ada berapa juta sel tu kat tubuh kau tu. Kau tengok tak? Kau kaji tak? Ni kuku kau ni, kau tengok tak? Sampai masa dia tumbuh. Dia ni apa? Daging ke? Tulang ke? Kulit ke? Apa dia kuku ni? Dia hidup dan tak dia hidup ni. Siapa atur ni? Siapa urus ni? Dia keratin, dia macam rambut sampai masa dia tumbuh. Siapa takbir? Siapa urus? Siapa perintah? Bukan suruh tengok sampai nu cakrawala. Nah, tengok diri kamu tu. Dia bertanya, Ustaz, bagaimana manusia yang berhubungan dengan Allah? Orang yang sentiasa tu dipanggil solatul daimun. Hubung yang berterus-terusan. Di mana? Tu, di nafas dia. Turun naik nafas dia hanya melihat kepada Allah. Hanya memandang, menyaksi kepada Allah. Tu orang yang berhubung dengan Allah. Dia tetaplah manusia, dia bukan malaikat. Dia pergi kerja, dia pergi makan, dia pergi pasar, dia beli ayam, dia beli ikan, semua. Dia buat kerja manusia tu, tapi hubungan dia dengan Allah tidak pernah putus. Kenapa? Kerana dia bernyawa, kerana dia bernafas. Tu orang yang berhubung dengan Allah. Bukan time solat 5 waktu je dia berhubung. Sebab tu dia suruh dirikan solat. Adakan hubungan. Bina hubungan kamu dengan Allah. Wahai orang beriman, perintahkan ahli keluarga kamu mendirikan solat dan sabar dalam mengerjakannya. Sesungguhnya kami tidak meminta rezeki daripada kamu, bahkan kamilah yang memberi rezeki kepada kamu. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Dia suruh bina hubungan. Dia suruh berhubung dengan Allah.
Sebab tu Tuhan sebut senang je, fazkuruni azkurkum. Maka ingatilah aku ingat kamu. Ini nak tunggu, oh hari ni je ingat Tuhan, hari lain malam cinta Rasul. Malam tu je cinta Rasul, malam lain tak. Malam lain macam setan. Ini dengar marah tak marah. Betul lah. Ada pula event. Tuhan yang ada event ke dengan kita? Apa ingat apa? Jom heboh ke macam mana Tuhan ni? Fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia berserta kamu ke mana saja kamu berada. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat dari urat leher kamu. Urat mustakirah ni, urat nyawa ni. Bila yang Tuhan tinggal? Kita duk tinggal Tuhan ni. Sebab tu cakap ingat Allah banyak-banyak. Banyak ni apa? 1 juta? 10 juta? Ke macam mana yang kata ingat banyak-banyak? Tu dari hujung rambut kau sampai hujung kaki kau. Tu banyak tu. Ingatlah. Luar kamu, dalam kamu, ingat. Tu urat-urat. Urat besar, urat kecil. Tu semua dalam tubuh kamu tu. Ingat. Bronchus, bronchial, apa semua tu. Ingat. Pasal apa tak ingat? Jenuh. Yang ini nak pergi mana lah tuan-tuan. Mampu kena sagat. Aku tanya kau jawab. Kau tak jawab siap. Satu soalan dia tanya. Ma rabbuka. Dia rangkum semua ni. Kalau hidup 60 tahun, dia rangkum. 60 tahun, 80 tahun, dia rangkum. Ma rabbuka. Satu soalan. Waktu kau makan, siapa Tuhan kamu? Waktu kamu pergi kerja, siapa Tuhan kamu? Waktu kamu berjalan, siapa Tuhan kamu? Berasa kemas, berasa bakar tak hangus. Buat perangai. Buat jadi sate baru dia tahu. Tangkap itu manusia. Kita buat sate. Gerut tuan-tuan. Gelak je kot luar ni. Dalam tuan-tuan. Hancur lebur. Ya Allah, aku tak ada tempat ni. Ya Allah, minta ampun. Saya dah tanya kan tuan-tuan. Apa beza ampun dengan maaf? Satu Al-Ghafur. Satu lagi Al-Afu. Yang maha memaafkan. Cik Abang Farid komen sikit. Apakah yang dimaksudkan dengan memaafkan? Try Abang Farid. Try. Bro, try. Apa dia tu selalu tinggal? Memaafkan? Satu Ghafur, satu? Memaafkan. Kenapa disebut dia maha memaafkan? Maha pemaaf. Apa yang disifatkan dengan pemaaf? Pemaaf. Kalau kita bahasa ni tahu kesilapan tu ni kan. Kesilapan kita lah. Yang kita kalau kita buat tu kita maaf lah kan. Kita maaf lah. Itu biasa yang kita normal lah. Yang kita tahu macam tu lah tu ni. Saya suka ambil apa saja. Kita maaf yang selalunya kita kata kesilapan lah. Tapi sebenarnya minta maaf yang paling besar tu maaf yang kita melupai dia lah tu ni. Okey, tak apa. Okey. Boleh. Okey, Kamarul. Terima kasih Abang Farid. Kamarul. Cerita sikit yang dikatakan maha pemaaf ni. Allah ini maha pemaaf. Macam mana? Ini yang saya faham lah. Kalau Al-Ghafur tu dia sebelum apa-apa dia dah ampun dah kita.
Okey. Macam tu. Kalau Ah, memaafkan tu, minta maaf dulu baru diampun macam tu. Okey, tak apa. Izzat. Apa? Good try. Saya boleh bagi tahu. Relax Situ suka tanya-tanya. Izzat. Apakah yang dimaksudkan dengan maha memaafkan? Maha pemaaf. Izzat, orang ajak bercakap, dia tak nak bercakap pula dah. Kerja ke apa? Ke makan roti canai? Siapa lagi saya nak tanya? Tanya Pak Ngah. Tengah drive ke tu? Kalau tengah drive tak apa. Tengah drive. Tengah drive lah. Okey, baik. Selamat. Jangan mengganggu orang tengah drive. Don't drink and drive. Siapa lagi? Kita tanya Kak AB lah. Kita lama tak bercakap dengan Kak AB. Kak AB, apakah yang dimaksudkan dengan maha memaafkan? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik. Apa yang dikatakan? Memaafkan. Allah ni dia maha pemaaf. Pun tak pasti. Main saya bagi dengan contoh. Main nak bagi contoh. Tahu buku 35? Buku 35 dulu kan pergi dia kedai. Tulis masuklah buku 35. Ada? Ambil beras bulan tu, ambil gula bulan tu. Buku 35. Tahu? Buku hutang. Banyak kan buku hutang. Banyak ni, banyak hutang. Ambil gula-gula hutang, ambil asam keping hutang, ambil asam jawa hutang. Semua hutang. Banyaklah salah tu. Kita kata itulah kesalahan kita. Tiba-tiba Kamarul nak pergi ujung bulan ni nak pergi. Saya nak bayar lah. Pergi tengok. Mana buku 35? Ni. Kamarul ambil je buku 35. Yang nama Kamarul. Tengok. Bukan hutang aku banyak ke? Ni pasal apa kosong ni buku ni? Tu maha memaafkan. Dia erase semua. Dia padam semua. Faham ke tidak? Tu maha memaafkan. Sebab tu tengok, kita doa kan, saya duk minta ajak tuan-tuan doa kan, dan Nabi lah yang anjurkan. Minta doa maaf kan. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Wahai Tuhan, sungguhnya kau suka memaafkan. Maafkanlah kami. Tak sayang lagi, tak cinta lagi. Kau macam mana? Kau banyak salah kan? Aku delete semua. Sebab tu dia tunggu. Setiap saat dia tunggu. Baliklah ke aku. Pandanglah aku. Jelinglah aku. Yang kau pergi tengok benda lain. Kenapa? Rosak ke apa chip dalam otak kau tu? Aku install dah chip tu. Apa dia? Muhammadur Rasulullah. Ada pada diri kamu tu. Allah, kau menangis dah. Riau dah. Terguling dah seorang. Main sini saya nak share lagi. Saya ni suka share. Supaya apa? Supaya kehidupan kita. Ya Cik Tun. Angkat tangan. Cik Tun angkat tangan ke tertekan ke? Ya Cik Tun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Cik Tun. Dia delete semua salah kita. Betul? Ya. Betul. Bila masa dia delete. Bila masa dia delete.
Bila kita rasa bersalah, Cik Tun. Yes. Terima kasih. Apa sama? Bila rasa bersalah, di situlah dia delete. Dia erase. Mari saya nak share. Ni, amalan sebelum tidur. Amalan sebelum tidur. Selalu sebelum tidur kita buat apa? Baca doa lah, baca doa. Itu je lah. Itu bagi kat budak tadika boleh. Kita upgrade lah sikit. Apa dia? Nombor 1, mai saya beritahu. Kalau nak ambil uduk, ambil lah. Tak ambil pun tak ada masalah. Ni amalan. Saya dapat daripada guru dan saya sampaikan kepada tuan-tuan. Nombor 1. Nombor 1. Tak payah cakap. Bukan benda ni perlu cakap. Kita baring tu, sebelum kita baring tu, ataupun kita dah baring, pertama, kenang semula nikmat yang kita terima selama 24 jam kita duduk menyangut tadi siang. Kenang balik. Kemudian, bila dah kenang tu, apa? Terima kasih. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat sepanjang hari ini. Dan aku minta ampun. Sebab apa? Sebab aku lalai nikmat yang kau beri pada aku sepanjang hari ini. Itu nombor 1. Kenang balik nikmat. Tak perlu cakap pun. Ni, ingat dalam kepala je cukup. Kenang balik dan minta ampun dengan Allah atas kelalaian. Terima kasih dan minta ampun. Nombor 2. Ya Allah, ramai manusia tak suka pada aku. Aku tahu bukan semua manusia suka pada aku. Dan mereka pun macam-macam lah buat kat aku. Mengata aku, apa aku, macam-macam. Dah kata tak suka. Maka aku maafkan segala kesalahan orang lain padaku. Dan aku halalkan semua hutang mereka padaku. Tu nombor 2. Bagi free sungguh tuan-tuan. Dia nak bayar itu dia nak bayar, terima je lah. Tapi di kita, release. Aku tak ada apa-apa. Aku dengan kau zero. Supaya apa? Tidak ada sebarang tuntutan. Nombor 3. Nombor 3. Ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa aku kepada orang lain. Termasuk kata-kata aku, perbuatan aku, percakapan aku. Aku tak ada cara lain, Ya Allah. Aku minta ampun. Dan ampunkanlah dosa-dosa mereka. Tu, nombor 1, nombor 2, nombor 3. Nombor 4. Nak sampai nombor 4 lain dulu. Banyak sangat ingat kan, terus bongkar. Dah, nombor 4, istighfar 3 kali. Boleh istighfar banyak. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tak boleh juga. Astaghfirullahalazim. Tak boleh juga. Astaghfirullah. Astaghfirullah. 3 kali. Kemudian, nombor 5, baca basmalah 21 kali. Ni amalan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca 21 kali. Kemudian, baca Al-Kafirun 4 kali. Dalam duk baca, terus. Lena buka. Tapi tu nombor 1, nombor 2, nombor 3 tu penting. Boh tu nak otak. Pertama, kenang nikmat, terima kasih, minta ampun atas lupa nikmat. Nombor 2, maafkan segala kesalahan orang. Nombor 3, minta ampun atas dosa-dosa kita kepada orang dan minta dengan Tuhan ampunkan dosa-dosa mereka. Barulah tidur tu ada nilai, tuan-tuan. Oh, ya Allah. Ini tahu-tahu bongkar. Tahu-tahu bongkar. Saya dapat ijazah ni daripada guru, maka saya bagilah kat tuan-tuan. Saya nak simpan seorang nak buat apa? Baik, saya bagi kat tuan-tuan. Memanjang-manjang lah, kita kan mati level. Sistem piramid.
Nah, ada downline, ada upline. Baik, benda-benda macam ni buat downline, buat upline kan bagus. Nah, yang mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran. Oh, terbaik. Okey, ada lagi. Ni ada tanya pula, apakah sakit yang kita alami tanda untuk kita kembali kepada Allah? Ya, sebagaimana sihat. Masalahnya time sakit je nak balik. Time sihat? Sebab tu Tuhan suka bagi sakit. Okey, Tuan, yang kedua tadi apa tadi? Dia tak sempat nak salin. Yang kedua, ya Allah, ramai manusia tak suka padaku. Aku tahu yang tu. Bukan semua orang suka kita pun. No? Jangan duk perasan sangat. Kau bukan artis pun. Artis pun ada orang tak suka. Nah? Nabi sendiri ada orang tak suka. Jadi, ya Allah, ramai manusia tak suka padaku dan aku maafkan segala kesalahan orang lain padaku. Dan aku halalkan segala hutang mereka padaku. Bagi rilis semua. Nah? Tapi kalau orang tu esok dia nak bayar hutang kita, ambil. Janganlah. Ini kono aku halalkan. Dia nak bayar? Dia bayar, bagus. Pulangkan balik dia. Panggil. Dia suruh ulang balik. Nombor 1, kenang nikmat dan minta ampun. Terima kasih dengan Allah atas segala nikmat. Dan minta ampun atas kelalaian kita terhadap nikmat. Ya Allah, aku lupa hari ni aku boleh menyawa ni, aku boleh bernafas. Aku lalai ni dengan pernafasan yang kau bagi nikmat ni, ya Allah. Minta ampun, ya Allah. Nombor 2, ni ramai manusia tak suka pada aku tapi aku maafkan dan aku halalkan segala. Nombor 3, ya Allah, ampunkanlah dosa aku pada orang lain termasuk kata-kata aku, perbuatan aku, percakapan aku, apa semua aku minta ampun dan ampunkanlah dosa-dosa mereka. Baru bersih betul ni nak tidur. Tidur tu bukan mati ke tuan-tuan? Beritahu? Bukan tidur tu adik-beradik mati ke? Tuhan pegang kan ubun-ubun. Dia nak bagi esok dia bagi. Dia pegang. Qalu. Orang sini lah. Orang kampung saya. Qalu innalillah. Mana lah? Qalu dah. Qalu innalillah. Nah? Jadi barulah tidur kita tu ada nilai. Kemudian sambung nak istighfar, baca basmalah 21 kali, baca surah Al-Kafirun 4 kali. Cukup dulu 6. Ada lagi, berlambak lagi. Nanti saya beritahu. Saya dapat, saya beritahu. Saya dapat, saya beritahu. Terpulang ke tuan-tuan, nak ambil ke, tak nak ambil ke? Qabil tu. Qabil tu. Ambil. Kita dah tahu dah. Kita dah ada asas. Buat. Perkemas kan. Ini tak habis-habis baca doa je. Allahumma bismika ahyana wa amutu wa ilaihin nusyur. Membongkar. Nah. Okey. Okey tu nak pergi makan kenduri ya tu. Hujung-hujung minggu ni apa kerja makan kenduri. Nah. Minta maaf, terima kasih Abang Farid. Luangan masa. Terima kasih Tuan Lee, terima kasih banyak atas ilmu yang dikongsikan. Terima kasih banyak. Kamarul mana? Melbourne kan? Melbourne. Terima kasih banyak Wali. Terima banyak-banyak. Sana dia bercakap Mike. How are you today? Bukan today. Dia suruh kita mati. Thank you. Okay. Baik. Sama-sama. Okey, Kamarul. Kak Fatimah Abali minta maaf, terima kasih. Abang minta maaf, terima kasih. Kak Ebi minta maaf. Baik. Pak Angah, dia trans. Terima kasih. Pembawa rahmat. Dia bawa beras tu. Banyak rahmat kat dia tu. Terbaik. Kak Aisyah minta maaf, terima kasih. Kak Syah Sabir minta maaf, terima kasih. Firdaus Romli minta maaf, terima kasih. Terima kasih bang, minta maaf bang. Terima kasih banyak. Baik, Cik Tun minta maaf, terima kasih. Dan Izzat Abdullah minta maaf, terima kasih. Serta
baik sama 70 orang penduduk-penduduk di sekitar kawasan. Ya, yang kita suruh masuk kelas, dia tak nak masuk kelas, dia duduk langut-langut kat luar tu. Tapi tak apa, asalkan dia nak dengar. Ramai dah tu, ikutkan 40 dah ramai dah. Sebab tu khutbah Jumaat boleh jalan bila 40 orang. Tak cukup 40 orang, tak boleh, tak dinamakan Jumaat. Jadi kalau dah sampai lebih 60 orang ni, maknanya ramai lah. Nah, moga-moga, saya tak tahulah dalam ramai ni faham ke tak faham ke, tak tahu. Suka hati. Tapi dengan harapan fahamlah. Nah, kenanglah nikmat-nikmat Allah ni. Baik, insya-Allah. Jadi saya lagi sekali minta maaf salah silap bahasa yang tak kena, bahasa-bahasa perkataan-perkataan yang tak sesuai pun dengan jiwa kita yang sangat lembut. Sebab tu apa pesan, apa kata Allah, jangan kamu tinggikan suara kamu melebihi Rasulullah. Jangan kau nak terjerit-jerit dengan Rasulullah ni, jangan kau nak terpekik dengan Rasulullah ni. Jadi saya minta maaf, minta ampun. Sebab apa? Tuan-tuan semua ni adalah kekasih-kekasih Allah. Ingatan-ingatan Allah. Kasih sayang Allah, cinta Allah. Jadi saya minta maaf salah silap. Moga-moga dipermudahkan segala urusan kemanusiaan, kehambaan kita. Yang penting, yang pertama, jangan adakan sebarang pergantungan pengharapan kepada yang lain. Jangan ada Tuhan yang lain. Kemudian jangan ada sebarang apa orang panggil? Jangan buat hubungan kita dengan Allah Ta'ala terganggu. Gangguan mesti datang. Itu semestinya. Tapi pastikan kita punya device, kita punya alat, servis dia bagus-bagus. Kalau perlu buang segala file-file yang tak perlu, remove, clean disk. Jangan bagi dia device tu cemar. Jangan bagi dia ada virus-virus. Buang virus-virus tu supaya device kita dengan Allah Ta'ala berhubung dengan baik. Apa dia? Tak lain tak bukan solat. Solat zikrullah. Itu hubung dan ingatan. Jadi itu pesan saya, pesan pada diri saya dan pada tuan-tuan. Insya-Allah. Umur panjang kita jumpa lagi di waktu dan masa yang akan ditentukan. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam keselamatan. Selamat berhujung minggu. Selamat makan-makan. Kalau ada makan-makan, makanlah apa saja. Jadi jangan lupa kat dia. Tengok dia, saksi dia, kenang dia. Sebelum makan karipak tu tengok dulu. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah. Jangan duk menangis pula tentu. Menangis seorang-seorang. Jangan menangis tengok orang buat malu. Tua-tua menangis. Bukan boleh ni taman-taman bunga dekat Riau. Sikit-sikit kan Riau. Kau ni pasal apa? Kau ni makan karipak. Kau diam. Okay? Baik-baik. Jadi saya akhiri dengan aqulu qawli haza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman indijai ahkamil mursalin. Allahumma fakihna fid din wa ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta halal semua. Baik, Abang, terima kasih bang, terima kasih semua. baik adikku. Terima kasih semua.